kena mahir dalam membezakan hutang baik dan hutang jahat. Okay. Dulu bila saya dah buat kesilapan dalam kewangan, saya kata hutang aku ni semua hutang jahat. Lepas tu saya pun buat full settlement, saya dah keluar fikir saya dah zero debt. Memang tak ada hutang langsung dah. Aku ingatkan ini adalah kebebasan sebenar. Inilah financial freedom sebenarnya. Inilah financial freedom. Wah, bestnya tak ada hutang. Tapi sehari je. Perasaan tu. Sebab esok kau nak kena beli makanan untuk anak kau. Bukan bermaksud saya boleh berhenti kerja. Sebab financial freedom maksud dia adalah apabila kita tidak lagi perlu berharap dengan active income. Okay. Maksudnya macam saya kena bisnes ke, berniaga ke, ataupun bekerja ke. Itulah maksud sebenar financial freedom. Tapi saya still macam, alamak, aku dah debt freedom, tapi belum financial freedom. Belum financial freedom. Anak aku nak mainan, anak aku nak bayar taska, nak beli barang dapur. Lah, kena pakai duit lagi. So pada waktu tu saya tersedar, okay. Bebas hutang bukan titik akhir. Financial freedom lah sebenarnya adalah titik akhir. Okay. Apa maksud bebas hutang? Bebas hutang tak ada hutang langsung. Tapi kau mesti kena bayar estro, mesti kena bayar Unify, komitmen bulanan. Okay. Jadi rupanya tak terhenti kat situ. Belum boleh berhenti kerja lagi. Rupanya. Kau mesti kena continue lagi membina passive income yang boleh menyamai active income, so that passive income ni boleh cover sekali expenses kita, yang mana selama ni ialah bil anak, yuran, dan macam saya selalu amalkan setahun sekali untuk pergi umrah. Ada time bawa family pergi cuti. So ini adalah lifestyle saya. Dan inilah kecukupan level saya. Atau saya suka gunakan satu slogan yang saya selalu ulang-ulang sebut, kaya level kita.